Semua orang ada cerita masing-masing. Kalau cerita saya, semuanya bermula dengan satu minat, mencipta sesuatu daripada idea. Hai, nama saya Muhammad Afan Haziq bin Muhammad Fuzi, atau dikenali sebagai Pak An. Okay guys, saya merupakan pelajar Visual Communication daripada Universiti Malaysia Kelantan. Saya sejak menceburi dalam bidang ni, banyak benda yang saya pelajari, terutamanya software-software yang digunakan dalam bidang grafik. Alhamdulillah, banyak software yang telah saya mahir, terutamanya software iaitu Adobe Illustrator, Photoshop, CapCut, Premiere Pro, Blender dan sebagainya. Dan grafik ni juga saya banyak fokus mengenai branding. Saya amat menyukai branding, iaitu poster design, typography, layout design, banyak lagi lah yang mengenai branding dan visual identity. Selain menjadi seorang student grafik, saya juga aktif dalam kelab VCode, yang di mana saya juga memegang jawatan sebagai yang dipertua kelab, iaitu saya telah banyak join program dan membuat program bersama komuniti dan juga pihak Universiti Malaysia Kelantan. Saya mungkin masih dalam proses belajar, tapi saya sentiasa bersedia dengan apa jua cabaran yang akan datang, supaya saya terus berkembang menjadi designer yang berjaya. Saya harap saya dapat berkongsi lagi mengenai diri saya kepada korang semua. Bye. Assalamualaikum.